Korang tahu tak burung merak yang kita selalu nampak kembang cantik-cantik tu sebenarnya jantan tau. Yang betina ni biasa je. Tapi si jantan ni memang suka show off. Dia buka ekor besar macam kipas tu sebab nak pick up pasangan. Macam, tengok aku ni. Akulah yang paling handsome dekat sini. Lagi terang warna dan lagi cantik corak dia, lagi tinggi peluang dia nak menang hati si betina. Tapi ada plot twist tau. Bukan semua merak warna-warni. Ada juga yang putih sepenuhnya. Ia dikenali sebagai white peacock. Dia bukan albino, tapi disebabkan genetik khas yang dipakai museum. Lagi satu. Kalau korang dengar merak ni bunyi kot macam "Ow!" tu bukan dia saja-saja bising tau. Kadang-kadang dia cuba tarik perhatian. Kadang-kadang dia tengah warning kalau rasa terancam. Dan ada juga orang kata bila dia start bising, mungkin hujan nak turun. Jangan lupa like, comment, share and follow.